Apa dia, Bah? Pasal rem-rem. Saja je nak payung kereta baru. Kau jangan rem-rem kereta. Buat malu kat jiran-jiran tengok kereta ni. Asal pula, Bah? Kereta man ni ringan kot. Tekan sikit boleh terbang laju. Terbang. Ha. Goyang macam sampan. Kau tahu apa? Lap kereta ni. Lah, orang pun nak lawak kereta Apa dah baru. sakit pinggang. Tapi, Bah, kereta man ni jimat minyak tau. Ha, jimat lagi masa abang potong kau kat atas highway. Bah. Siap, Bah. Go. Kau punya H kau, Ha? berapa PS horsepower? 121. 121. Ha. Kereta abang ni ada turbo tau. 150 PS horsepower. Sekali tekan, tinggal dek Honda kau. Besar juga, Bah, skrin ni, Bah. Dah macam TV jiran lah ni. 12.3 inci. Ni lah abah-abah modern pakai. Oh, kalau macam man ni, Bah? Tak, setakat 8 inci jangan cerita lah. Bah. Tengok, Bah. Kereta man ni, tekan-tekan. Old school. Old school ni, Bah. Itu bukan old school, tu tak ada feature. Tengok kereta abang. Hey Proton, turn on radio. Hey, Abah ni duk macam menghina kereta man je, Bah, daripada tadi. Abah kalau tak puas hati, Bah, kita pergi try. Siapa sampai taman tu dikira menang, Bah. Okey, boleh? 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 Jom. Jom, kau ingat abah ayam? Baru sampai ke? Kau pergi jual besi buruk je ni. Weh, Bah. Naik kereta dengan abah. Kau kenapa kau? Tak, kereta man lepas nak ni masuk, Bah. Belilah kereta abah ni. Ni ada 360 kamera, senang je nak masuk keluar. Ni, siapa? Hutang 12 tahun, 9 tahun. Dah lah, Bah. Semua benda yang man buat semua salah, Bah. Abah bukan apa. Kau pakai H ni bukan awet je tak dapat. Makcik-makcik mahaban pun tak minat tau. Abah bukan nak marah kau. Abah sebab abah sayang kau. Sebab tu abah nasihat kau. Tapi tukar Proton Beli Proton tau. Jual H ni.